aku punya ada calar sikit weh kat situ. Siut lah. Insta360 aku ni, korang boleh tengok aku punya dah pakai casing yang macam ni. Yang ini kita panggil aluminium cage lah. Lepas tu dia datangkan sekali dengan ni tau, punya lens cover. Lens cover ni bagus lah kan, sebab kita boleh cover dia punya lens. Tapi ada satu benda yang dia tak cover, iaitu dia punya LCD depan ni. Kalau masuk dalam bag, sini semua calar. Ni tak ada lagi ni. Tak ada lagi tempered ataupun screen protector. Sebab tu aku beli yang ni. Yang ini adalah screen protector untuk Insta360, X4 dan juga S5. X4 pun boleh pakai ni. Yang ini brand daripada Sinova. Yang bestnya adalah dia curve kat sini. Sebab kita punya Insta360 X5 ni, dia ada curve sikit tau. Kalau korang perasan dekat sini, dia bukan flat macam tu. Tapi kalau kita nak pasang, kita nak kena buka ke metal cage ni, aku rasa tak payah. Jom. Dalam kotak. Macam biasa dalam dia ada satu wet wipe dan juga dry wipe. Ada stiker dan juga adalah dia punya tempered glass. Dan ini adalah dia punya kain. Kita boleh nampak kat sini. Dia ada curve sikit lah. Wet wipes dulu. Dry wipes. Kalau bawah lampu ni baru nampak aku punya ada calar sikit weh kat situ. Siut lah. Pastikan menghadap bawah. Bawah ni dia punya logo Insta360. Boleh nampak sini. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas selesai, korang kena buat macam ni supaya dia betul-betul lekat dekat korang punya skrin. So dah siap. Macam ni lah keadaan dia. Dia curve sikit lah bahagian bawah ni. Boleh nampak lah dia curve kat situ. Dekat tepi ni dia memang curve. Jom aku nak cuba buka, nak tengok dia punya LCD sensitif ataupun tidak. Kita buka saja. Okey. Mantap. Tak ada kacau, langsung korang punya sensitivity dekat kamera lah. Sama sahaja. So, kat mana korang dapatkan link, aku rasa dengan kat bawah ni. Mantap guys. Licin. Siap curve lagi.